Remaja lelaki, dengar sini satu lagi pesanan. Kau mungkin rasa seronok kutuk kawan, buat lawak kasar, sakat orang sampai menangis. Kononnya nak tunjuk kau paling hebat, paling kuat. Tapi dek, itu bukan tanda lelaki sejati. Itu tanda hati kau makin keras, hilang rasa empati. Zaman sekarang ni masalah buli makin teruk. Bukan kat sekolah je, dalam media sosial pun sama. Ada yang sampai murung, putus asa, rasa tak berguna sebab kena hina, kena kutuk, kena carut dengan kawan sendiri. Cuba fikir kalau kau di tempat dia, apa kau rasa? Luka dalam hati orang bukan senang sembuh. Lelaki sejati bukan kuat tumbuk orang, tapi kuat tahan diri daripada sakiti orang. Kalau nak dihormati, hormat dulu orang lain. Kalau nak ada kawan sejati, jadi kawan yang jujur dan baik dulu. Dunia ni dah cukup kejam. Jangan tambah derita orang dengan perangai kita. Kau mampu ubah. Mulakan dengan layan orang sebaik yang kau nak dilayan.